Okay, Assalamualaikum guys. Saya di belakang saya ni Toyota Altima SCR 50 tahun 2013. So kereta ni sebenarnya datang daripada KL juga sebab kami dekat Ampang. So owner pun datang daripada KL. Memang tak jauh lah. Jadi bila owner roger saya buat appointment, dia kata kereta ni memang bawa tak sedap, rasa berbuai. Jadi bila datang kat sini saya terus masuk dekat tester mesin. So dekat sini you guys boleh nampak kami test depan kiri 36, depan kanan 50 lebih, belakang kiri 30 lebih, belakang kanan pun semua tinggi-tinggi bacaan dia. So bila bacaan macam tu memang kereta you guys akan rasa berbuai. So you guys kena simpan, okay, sebelum kita refurbish absorber, you guys boleh simpan berapakah bacaan ground contact memang tinggi, ada sampai 50 lebih. So, kita pun buka absorber kereta ni. Bila kami buka, kami tekan, you guys boleh nampak format kami tekan. 2 batang belakang tekan sekali, 2 batang depan tekan sekali. Memang lembut guys. So saya tekan dari depan, owner cakap, wih lembutnya. So itulah dia. Jadi kami pun adakan ready stock, kita swap absorber untuk mempercepatkan proses. So proses dalam 3-4 jam siap. Jadi sebelum kami pasang, kami tekan dulu absorber tu yang kami swap ni. Memang keras, memang firm. So bila kita tekan tu, you guys boleh nampak format kami tekan. Memang rasa macam nak demam lah. Okay, so selepas kami dah tekan secara manual, so kita pun pasang depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan. Kita dah pasang semuanya sekali, barulah saya test semula. Jadi bila saya dah test, memang dah rasa firm, barulah kita masuk dekat tester mesin semula untuk kita dapatkan bacaan ground contact. So you guys boleh nampak depan kiri 15, depan kanan 16, belakang kiri 18, belakang kanan 19. Bacaannya semua dia di bawah 20 berbanding dengan yang sebelum tadi. So dekat situ saya dapat buktikan ground contact dia memang berbeza. Kalau tak percaya, mari sini. You guys yang pakai Altima, cuba keluar goyang macam ni. Nampak yang ini firm, tak boleh nak goyang. Tayar dan bodi sedari. Tetapi you guys kat luar sana, keluar rumah, cuba tolak, memang akan rasa bergoyang. Itulah yang owner buat dekat depan saya tadi. Okay, so itulah dia cerita untuk Toyota Altima SCR 50. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan semua jenis MPV, ada masalah berbuai, bawa tak sedap, jangan risau. Masuk dekat link bio saya ataupun yang dekat screen ni ada nombor yang tertera, boleh roger saya direct. InsyaAllah kita settlekan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber dan yang paling penting, Rival Auto, act the corner. Bye-bye.